Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kamen FCS. Selamat datang guys, hari ni hari Sabtu pukul 5 petang. Kenapa pukul 5 petang? Kebiasaannya hari Sabtu awal aku bergerak balik ni. Tapi ya, hari ni kita tak balik ke Mersing guys. Okay, minggu ni tak balik Mersing, minggu depan dah balik. So minggu ni ada kerja di KL. Hari ni aku bersama dengan beberapa orang tim daripada Pantai Hospital datang ke Columbia Asia Hospital untuk melakukan visit site. Sebab kami nak membeli mesin baru. Of course kita nak tengok setup dia, nak tengok alat-alat dia. So kena buat visit. Hari ni visit ke Columbia Asia di Bukit Rimau guys. Alright. So sedikit gambar-gambar lah pergerakan aku ke sana jam seawal 7 pagi, naiki kereta pantai menghala ke Columbia Asia. Sejam lebih saja sampai dalam pukul 8 suku macam tu. 8 suku, 8.30 dah start masuk apa semua. So kita jumpa staff sana, jumpa apa semua, buat visit sikit, tengok barang-barang untuk set up radioterapi, mesin dia. And then kita tengok dia punya mesin CT simulation. And then apa lagi, kita bincang-bincang apa, tahu-tahu tu dah pukul 11.30 macam tu. Pukul 12 balik, pergi makan sekejap, makan bersama dengan vendor. Cun vendor ni dia belanja sikit lah kan. Okay, selain daripada belanja, dia pun belanja makan jugalah. Belanja makan di restoran apa tak tahu. So makan dah siap gini-gini, balik semula daripada Columbia Asia Bukit Rimau sampai di Melaka pukul 3.30, pukul 4 macam tu. So kalau plan nak ingat, kalau balik sampai awal, nak balik lah cepat, boleh balik Mersing. Tapi tak boleh, tak apalah. So kita tak balik lah minggu ni. So ini on the way nak balik ke Muar sebab besok nak beli barang dapur. And then nanti hari minggu depan nak beli lagi apa semua barang dapur. Barulah kita dapat gerak balik ke Mersing untuk minggu depan. Minggu ni tak balik dah. Alright. Okay guys, so kita on the way mengalir ke Muar dahulu. Alright. So tak ada apa sangat, video balik saja daripada kita berkongsi tentang aktiviti pada hari ini. Itu saja yang dapat diutarakan dalam konten pada kali ini. Nanti saya akan sambung kalau ada benda yang menarik ke depan. Alright. Oh, lupa satu benda. Motor ni baru saja kita betulkan rantai ni. Alhamdulillah, sangat smooth sekali. Tak ada bunyi ketak-ketak lah. Dan aku buat dekat Batu Berendam, kedai Fook Motoring. Memang dia pakar jugalah buat motor besar ni kan. So dia dah dapatkan sikit bahagian belakang tu. So alhamdulillah dah buat. And then so far setakat ni kita bawa dalam beberapa kilometer ni, nampak macam okey je kan. Alright. So alhamdulillah, terima kasih kepada Fook Motoring lah. Nanti kalau kita nak operate motor sikit-sikit ke apa ke, motor besar, boleh datang ke Fook Motoring guys. Alright. Kita teruskan perjalanan kita, sambung selepas ini. Alright. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay guys, so kita on the way mengalir ke Parit Jawa. Kita tak singgah beli barang apa-apa semua untuk pada petang ni. Kita akan beli besok pagi lah. Okay, nak bercerita tentang aku punya rantai lah. Rantai aku ni aku pakai jenama Lopo. Jenama yang bukan jenama yang popular lah, daripada China. X-Ring ke Z-Ring. Betul lah, Z-Ring 525 untuk Benelli TNT 29S. Dan juga dia punya sprocket depan belakang kita pakai TNT punya. Memang khas, kita beli sprocket lah, dia bukan satu set lah. Kita sprocket depan, sprocket belakang, size 1442 atau 1542 je tu, aku tak ingat lah. 1442 lah. So sama dengan saiz yang aku pakai sebelum ni, yang brand Regina yang aku dah pakai selama 2 tahun lah. Alhamdulillah, 2 tahun pemakaian rantai tersebut tanpa sebarang problem lah. Cuma bila last sekali yang video sebelum ni yang aku tunjuk, rantai dia dah kendur. And then dia punya sprocket sebenarnya dah makan habis. Memang sangat-sangat, dah tengok dah macam ninja punya apa tu, bilah pisau tu kan, apa, Sharingan apa dia nama dia dah. So macam tu dah bilah dia, dah macam dah condong dah. So memang pakai sampai lunyai lah. Sikit masa lagi kalau aku pakai teruskan juga, memang boleh tercabut rantai tu. Okay, untuk brand Lopo ni kita akan pakai untuk tahun ni 2025. Kita tengok macam mana, boleh tak dia tahan sampai 2027. Walaupun even dalam 2 bulan pakai dah kendur, maksudnya dia punya setting dah betul lah. So dah potong balik dekat Fook Motoring. So kita akan tengok macam mana dia punya performa rantai ni. Yang mana aku akan pakai rantai yang tak popular, iaitu jenama Lopo terhadap motor TNT 49S. Dan yang lebih istimewa lagi, rantai ni dia jenis strip, bukan rivet. So orang kata kalau motor besar ni pakai rivet,
Tapi aku pilih untuk pakai clip sebab kita nak uji nyali sejauh mana keberkesanan ataupun sejauh mana boleh upayaan brand Lopo ni yang jenis clip untuk mampu menampung bebanan TNG 249S ni dalam kelajuan yang biasa saja 100, 110 apa semua. Dan sometimes kita akan naik sikit dalam 12, 13 tak sempat sampai lah, sebab motor ni dia jadi berat tau, sebab tayar belakang aku besar, sebab acah-acah nak jadi touring macam tu. Tapi tak apa, nanti kalau ada rezeki kita akan tukar juga tayar belakang untuk kita kecilkan sikit untuk merasai kemampuan jentera ini seperti lama yang dulu, iaitu kelajuan boleh mencapai sehingga 16. Okey, sedikit penambahbaikan, bukanlah penambahbaikan, sedikit perkongsian lah. Yang rantai aku memaparkan lenjan habis 2 tahun. Okey, kita teruskan menyanyi sambung selepas ini guys. Cubaan 1, 2, 3, percubaan 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat petang guys. Sambungan daripada video yang sebelum ni, jawapan semalam sambungan kita dah balik daripada Melaka mengalir ke Muar. Ni dah settle anda pun dah hari esoknya hari Ahad ni kita balik semula ke Melaka lah. Okey, so kita kembali ke Melaka. Besok pagi macam biasa kita jalani rutin harian seperti biasa, training untuk kita punya half marathon Grand 9 nanti. So kita akan try untuk sehabis yang mungkin untuk kita jogging setiap hari 3 kilo daripada Senin sampai Jumaat. Kalau dapat hari Sabtu, kalau ada cuti tak boleh buat apa lah. So kita kena pastikan badan sentiasa fit dan adapt dengan stamina yang sedia ada. Kita kena build up stamina, yang pasti kita tidak boleh bong sehingga akhir garisan penamat. Jangan kita menyerah kalah. Yang penting sekali bawah daripada 3 jam 30 minit. Alright, so penting sekali lah kita jogging setiap pagi ni untuk kita pastikan membina stamina. Sebab stamina sangat penting. Kita tak perlu laju-laju, tapi kena ada stamina. Kenapa? Kita nak endurance tu, ketahanan badan kita untuk menampung sejumlah kekuatan badan untuk menempuh laluan 21 km sepanjang 3 jam. Kita kena pastikan badan kita betul-betul maintain. Yang pasti sekali 10 km pertama tu yang sangat penting, yang sangat kritikal. 15 km pertama medium range critical. Dan seterusnya 6 km yang terakhir tu sangat-sangat penting juga sebenarnya. Jadi kita kena pastikan badan sentiasa adapt dengan endurance. Itu sangat penting. So doakan aku guys untuk menempuh 21 km pada bulan 9 nanti insyaAllah. Alright, kita teruskan perjalanan kita sambung selepas ini. Kita sambung kalau ada benda yang menaik di depan. Tak ada apa sangat lah perjalanan daripada laluan apa tu, Bemban, mengalir ke Bemban daripada arah Serkam tadi, Simpangan Serkam. Okey, sambung selepas ini.